Okey, jom saya kenalkan satu konsep menarik iaitu prompt to image. Ringkasnya, ia adalah teknologi yang benarkan kita hasilkan gambar hanya dengan menulis arahan atau prompt. Maksudnya kita tak perlu pandai melukis atau guna software grafik yang rumit. Cukup tulis arahan yang jelas, AI akan hasilkan image ikut bayangan kita. Contoh mudah, kalau saya Taib, seorang pelajar universiti tengah belajar di restoran, gaya kartun, suasana ceria, AI akan terus hasilkan image dengan ciri-ciri yang saya minta. Lagi detail prompt kita, lagi tepat hasil gambar tu. So, jom kita tengok cara aplikasi teknik ini di ChatGPT. Alright, selamat datang ke ChatGPT. So, kalau anda lihat di kawasan Ask Anything, ini adalah text box di mana anda boleh letakkan apa saja prompt atau arahan untuk ChatGPT hasilkan, tak kisah image ke atau apa-apa segala benda yang anda nak buat. Tapi untuk hari ni kita akan tengok macam mana kita nak gunakan prompt atau arahan, kemudiannya ChatGPT akan hasilkan image mengikut arahan kita. Jadi, kalaulah kata kita ambil situasi lah contohnya saya ini seorang penjual burger dan saya akan release burger terbaru saya tetapi saya perlukan seorang model untuk memperagakan saya punya burger baru tu lah. Jadi apa yang saya akan buat adalah saya akan pergi dekat button plus ini dan kita boleh tekan add photos and files. Contohnya gambar burger saya dah ada dekat sini, saya tekan dan kemudiannya saya tekan open. Jadi di bahagian Ask Anything ini, kita boleh minta ChatGPT untuk generatekan gambar kita mengikut arahan kita. So, arahan yang saya akan berikan adalah seperti ini. So, boleh tengok tuan-tuan perempuan pun boleh, anda pun boleh gunakan konsep yang sama dan arahan adalah customize ikut apa yang anda nak buat. So, kita mulakan. Hasilkan seorang lelaki Melayu berumur 30-an sedang memakan burger ini. Dan kemudian ini bahagian paling penting, anda kena letakkan details. So details adalah seperti background. Background adalah kedai burger dengan jenama Yus Burger pada waktu petang cinematic. Kita cuba. Dan kita tekan ini. Kemudian anda kena tunggulah. Kadang-kadang dalam masa 1 minit, kadang-kadang masa dalam 2 minit. Ikut kelajuan speed internet anda dan juga kelajuan ChatGPT itu sendiri. Kalau laju, lajulah kita dapat gambar. Kalau tak, lambatlah kita dapat gambar. So, jangan takut bila kata kita guna ChatGPT ni, anda jangan rasa kalau kata anda dah jumpa prompt tu, nak stick dengan satu prompt tu je. Tapi anda sebenarnya adalah bebas untuk gunakan apa-apa jenis prompt supaya anda boleh tengok hasil yang lebih banyak berdasarkan kreativiti anda. So, kita tengok sekejap gambar dia, macam mana jadi. Okay, kita boleh tengok dia sedang adding details mengikut apa yang kita dah bagi arahan tadi. Oh, jadi marah nak muka dia. Okay, so ini adalah contoh gambar pertama yang dihasilkan. Tapi kalau kata anda tak puas hati, let's say kita nak tukar karakter jadi seorang yang lain ataupun karakter yang berbeza, kita boleh je tukar di sini. Contohnya, tukar kepada karakter perempuan Melayu umur 20-an. Okay, so kita tengok sekarang karakter pun dah tukar dengan prompt yang kita dah bagi tadi. So, untuk anda semua, ini adalah cara kita untuk buat how to do image ataupun prompt to image. Okay, so kita akan jumpa lagi selepas ini dengan video tutorial yang lain. Jumpa lagi.